Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi kita ke dalam part 2. Jadi kali ni kita nak sambung kita punya game Assassin's Creed Black Flag. Jadi stay tune. Tengoklah macam mana apa kejadian kita hari ni menelusuri dunia Black Flag. Dia punya soundtrack, guys, sangat sedap lah. Sangat best kita dengar. Meet State Bonnet. I'll reach you, bye man. Of course I am. That filch was no fuss. Oh yeah. Tengok suasana dia. Take your time. I'll be just here. Masa ni dia belum jadi, dia belum rasmi menjadi assassin lagi lah. Dia baru curi baju si assassin awal-awal itu je. Lucky King George having a piss pot like you flying his flag. Oi! Skulk! Elak-elak. Seen your face before. Weh, nak cari cari pasal ni. down in Nassau. Shut your Lagi nak fucking kena lawan mouth. lagi. I'll fill it with shot. You hear me? Edward, is it? Wih, macam mana tahu ni? Weh, kena pukul lagi. Dia pedang ada. Dia. Nak kena lawan pula. Mai. I'll give you one. Mai. Nah, tu dia. Makan. Mai. Lads, I've seen Mate, bigger arms on a bird. Tốt. Mai dah. Tu tercampur dalam kolam tu kan. Mana Nah. Mai dah. Mai. Dah. Mampus. Sabar. Nah, go. One more. Tu mampus. B. Nah. Mai. Nah, kau. Tu dia. Oi, pasal apa? Cari pasal lagi. Aduh, askar pula, Mai. You're not leaving me. I'll catch you up. Nak living lah ni. Aduh, penat lah macam ni. Smoke bomb pula eh. Why use it? Alright. Macam nak jadi smoke bomb? Yah, lari. Escape the area dah. Kita lari atas bumbung lah macam biasa. Assassin's Creed kena lari atas bumbung. Hai. Jom. Ini pun ada mah. Tak lagi jauh lagi sini ya. Game logic. Tiba-tiba atas bumbung ada benda ni. Macam tak kena. Ui. Alamak, nampak pula. Mai. Nah kau. Nah. Lagi. Mana? Wih, style lu jatuh. Nyogok. Bila nak hilang konflik ni? Mai. Inilah pekak. Ambil kau.
makan. Kentak. Look sekali. Dia kena lari dulu no. Lari tak mana. ¿Alguna vez has tenido dos zorras en tu madriguera? Yes. Synchronize tu. Continue. Havana. Alright. Tu apa? Tempat beli pedang. Sekarang ni kita fokus nak complete story. Jom. Tapi pulau ni banyak benda lagi nak kena synchronize. Tak apalah, kita pergi dululah satu kali synchronize no. Dia penting juga untuk kontrol ni kan. Oi, depa nampak lah pula. Ilaha illallah, mai sini. Kita lawan tangan kosong lah bos. Tu dia. Mai sini. Mai sini. Tangan kosong lah. Mai sini tengok. Mai lah. Mai sini. Mana pedang aku ah? Aku ada pedang ah. Awak tak pakai pedang. Tero lawan tangan kosong. Mai sini. Tu dia. Nah, tu dia. Mai sekali. Penat lah macam ni. Lari dulu dah. Macam mana ni? Macam ada bunyi peti. Terjun dulu. Dia diam. Tak nampak. Kejar dulu lari je. Hilang dah. Penat macam ni. Kita fokus kepada story kita lah. Patutlah. Tak guna pedang. Tak boleh nak fikir tadi. Tak boleh nak fikir. Ramai sangat orang. Sabar jangan gelojo. Ni. Head sequence 2. Alright, start mission. Sorry about the swift exit. Bit of a misunderstanding. One heaped upon another. Muka lebah habis tu. Kena pukul. Sorry, mate. This is my doing. I'm only trying to keep these Spanish eyes off me. Oh, it's no bother. Regrettably, the soldiers confiscated my sugar when your dispatches. Damn! And where have they gone? Haven't the foggiest idea, I'm afraid. Teruk sangat muka depa ni kena My pukul. Spanish is Weemal Dad, so I'd rather not ask. Shit! Marah. Alright, come on, let's Skip follow Margot. them and recover my maps. And my sugar? What, in my Orang nak drawers? cari gula. Orang nak cari map dia We'll cari see shoot what gula dia. happens. Kena pergi lagi ke? Set. Eagle Vision. Press L. No. Tagging along, do you? Thought it would keep quiet and stay out of sight. Asyik tail je. Nak kena ikut je depan. Bonnet!
I believe I'm getting the hang of this. Quiet. I fear they're Ha, onto pilih us. mana oi? Hang back. Nak kena ikut dia apa pula? Perhaps we should split up to confuse them. Yalah, assassin kan. Best idea you've had today. Kena slow-slow ikut. Yalah, assassin. Buenos dias, senores. You're late. Yes, sir. See, we are very sorry. Kita panggil social stealth. Yang mana dia dah, kalau assassin yang baru-baru ni dia kurang. This will be Captain. Aquí no se te ha perdido nada. Yes, sir. He's very excited to meet you. Only Terpanjat lah no. for Barulah assassin. Señor. Hanging. I love a good hanging. Very nice. If we hear the bell, we may go, if you like. Beefy kalau. I'd love to. Especially if Captain Mendoza's pulling the trap. Man owes me Atas money ni for the banyak orang slaves ni. I sold him. Of course, sir. Captain Mendoza, happy to save you. We have food to sell, sugars and such. Excellent. ¿Me has oído? Es mi última advertencia. Well, señor, the hanging will be started soon. Let's not dilly-dally. Yes, sir. We go. Mai sini. De eso nada. No escaparás fácilmente. Weh, dia pergi mana? Weh, dia pergi mana? Tak lah, nak kena ikut pula. Dah pening pula game-game macam ni. Weh, sat. Korang ajak betul. Susah betul lah target loss. The hanging will be started soon. Ikut lagi. Dilly-dally. Yes, sir. We go. Tell the guards. Tell the guards ni tak pandai. Ni masalah. Pergi mana? Almost there. This way. This way. ¿Es un tipo de saltimbanqui? Aduh. Payah betul lah. The hanging will be started soon. Let's not dilly-dally. Yes, sir. We go. Dancers tak ada pula. Dancers. ¡Te ha dicho que te pares! Alamak. Veamos tus
Detect pula. The hanging will be started soon. Let's not dilly-dally. Yes, sir. We go. ¿Te has partido el seso, Barbilapillo? Kau ajak tu, tak nampak. Almost there. Por eso tus manos son tan insensibles. ¡Tú, espera! Llama. Mana api, mana api. Drop pula. Kena curi dengar. ¡Socorro! Voy a morir de soledad. How long will this hanging take, man? Quick as anything, sir. Captain Mendoza needs only to hang the man. Ni ambilnya main Assassin's Creed ni. Payment. Kita ada social staff. I don't want reales, man. Apa yang mereka rancang ni? Tobacco, rum, sugar. Nak curi dengar pula. See, see. Oh, mereka ni yang duk curi gula ni. That Englishman last night. Gula buah dia ni. Englishman. See. Sugar from Barbados. Sini ha, jangan lari, jangan lari. The man started the fight last night. He ran, left his sugar behind. Very fine. Left the sugar behind. What are you looking That's a for? start. Shall I accompany him to the Castillo? No, sir. Captain Mendoza will have it sent to you, I believe. You will see. Good lord. Is that big brute your Captain Mendoza? No, sir. He is El Tiburon. El Tiburon, Governor Torres' man. Eagle Vision pula. Oh, nak kena ikut pula. Itu kenapa nak buat ni? Tell the captain pula. Follow captain pula. Kau nak follow ya. Kerja aku kena ikut. Hire lagi? Duit dah? Mari, duit ada. Kita hire. Apa tu? Nak bawa ni? Still the captain key pula. Alright, go. Macam mana nak steal ni? Macam mana nak steal ni? Panjat boleh, panjat. Dia pergi mana tadi? Weh, dia keluar pula. Macam mana nak curi ni? Macam je.
¡Alto! ¡Alto ahí! ¡Por diversión! ¡Ah! ¡No podrás despistarnos! ¡Ahí! ¡Ahí! Macam mana nak curi? Macam mana kita nak curi dia macam ni? Gila panjat pokok macam tu. ¡Esa rata está, tío! ¡Objetivo a la vista! ¡No nos engañarás con eso! ¡Un blanco claro! ¡Tengo línea de tiro! ¡Un blanco claro! Lah, dia lari pula. Mai sini, mai sini, mai sini, mai sini. Mana pergi Captain tadi tu? ¡Rápido! ¡Está escapando! ¡Blanco claro! Apa? No choice, no choice, no choice. No choice. Mai. Ramai sangat, ramai sangat, ramai sangat, ramai sangat. Tu dia. Mai. Mai, mai. Sekejap, mana Captain? ¡Es mío! ¡Puedo darle! Wih, terror pula Captain ni. Sekejap, kita regenerate dulu. Bagi dia lari, regenerate dulu. Apa? Lagi jap, lagi jap, lagi jap, lagi jap. Lagi jap, lagi jap. ¡En el punto de vista! Oi, disynchronize baik. Ramai sangat. Tak boleh, tak boleh. Ramai sangat lah. Sekali lagi kita try. Tak, tadi dia dalam tu kita boleh curi. Aduh. Sat-sat kita panjat lagi kali. Okay. Kan buat macam ni kan tadi senang. Tak payah susah-susah. Belum curi lagi ya? Alah, tadi macam nak curi. Sekejap, relax. Okay. Nampak dulu. Nah, lari. Kita tak kuat lagi, so tak payah nak sibuk-sibuk lawan. Lari dulu. Jauh benar lari ni. Mana pergi kita? Sneak to the fort lookout. Weh, macam mana aku nak masuk ni weh? Try naik atas tengok. Apa ada atas? Nak kena pergi situ pula.
Macam mana nak pergi tu? Oh, depan tu. Kalau masuk tangan boleh tak? Situ pun boleh masuk kan? Try masuk ke jalan bawah. Ada. He encontrado. Tak boleh. No te muevas. Podría darle entre las cejas. ¡Acabad con él! Kita lawan dulu tengok apa jadi. Samsul. Lari dululah. Tak larat kena tembak je. Penat. Dia. Nah. Las cosas que ve uno en este trabajo. Mai sini. Mai lah sini. Ya ada pedang lah. Oh, kalau pergi sana pergi atas tu kan. Okay. Try. Wih, ramai ni. Aku nak. Mai sini. Mai lah sini. Alamak, dia pun datang juga. Vuelve y pelea como un hombre. ¡Esas tripas! ¡Allí está! Nah, okey, seorang tak apa, seorang senyap tak apa. Ni tak apa. Macam mana aku nak sneak ke sana kalau apa dia ni? Oh, open. Woi, manuskrip. Tak, aku nak kena buat benda penting. Secrets. Tu macam mana aku nak pergi sana? Kan sebenarnya dia buka benda ni. Tak apa. Macam mana? Naiklah atas. Woi, kalau drop nahi. Tu lah dia cerita dia. Ya. Kasihan. Mai sini satu, mai sini. Ada orang lain tak? Penat lah macam ni, nak bunuh sekok-sekok ni. Mai sini. Hemos perdido al canalla. Selamat tinggal.
Tak pandai berenang. Hanya jadi askar pun tak pandai berenang. Siapa? Sekejap kita habiskan mission ni. Okay. Wih, jauh nak pergi ni. ¡Alto! Wih, nampak tak? ¡Un momento! No toleraré impertinencias en mi turno. ¡Va! ¡Ríndete! ¡No puedes escapar! Mai. Nah, kau. Baik. Mana lagi yang ada? Tak pergi situ je pun. Ramai dah pula. Mailah sini. Mailah sini. Pekak betul ni. Nyuruk tak? Biar dia terkejut. Nyuruk tak? Yang duduk atas-atas ni yang bahaya ni. Kasihan. Mana tempat yang aku nak ambil ni? Lembab. Mai sini. Cari apa ni? Weh, pouch. Pouch geng, pouch. Apa lagi ada? Oh, ni peralatan assassin yang depa duk bunuh tu. Dah tu nak kena lari pula. Lompat mana ni? Aduh. Lompat tu ke bawah boleh tak? Boleh lah. Style tu. Penat siapa? Lompat terus. Kita boleh lompat terus. Apa nak penat-penat? Dah hampir masuk ayak lagi pasal apa. Kan dah. Lompat terkapal. Mas naik terkapal terus ni. Buka tudung terus. Dia suruh main tang situ, kita main dah ni. Mampirlah. Wih, sampai dah. Sorry about the sugar. I've only one pair of hands. Pada saja it's no great loss. saja tak ambil. I've got plenty of cargo here to make a profit on my trip. Will you stay here long? For a few weeks, yes. Then back to Barbados to the tedium of domesticity. Don't settle for tedium. Sail for Nassau. Live life Aku as tak you faham see sangat fit. apa dia bercakap ni. Haven't I heard that Nassau is crawling with pirates?
Seems a very tawdry place. Not tawdry, liberated. Oh, God. That would be an adventure. But no, I'm a husband and a father. I have responsibilities. Life can't be all pleasure and distraction, Duncan. Hey, our bonnet. The name's Edward, in truth. Duncan's only a handle. Secret name for Oh, your tadi dia secret tak meeting nampak with the nama governor. betul dia. The governor, right. I think I've kept him waiting long enough. Ui, pakai tudung balik. Sorry lah terpaksa lawan. Okay gang, settle untuk part 2. InsyaAllah kita akan sambung dalam part seterusnya. Dan jangan lupa tekan like, share dan subscribe kalau anda suka channel ni. Dan hampa komen lah, bagi tahu apa yang aku nak improve dalam channel ni. Okay, see you next video. Thank you.